Selesai pelayaran di Sungai Li yang tenang dan bersejarah, kami sangka hari kami sudah lengkap. Tapi rupanya, masih ada kejutan istimewa menanti. Sidecar bukan sekadar tunggangan, tapi satu cara baharu untuk melihat yang show dari sudut yang berbeza. Bergaya klasik, terbuka, dan terasa seperti masuk ke dalam babak filem lama, tapi dalam dunia nyata. Kami dibawa menyusuri Yulong River Trail dan kawasan yang dinamakan 10 Mile Gallery, dan memang benar, setiap kilometer terasa seperti galeri seni terbuka. Sawah padi membentang luas, hijau sejauh mata memandang. Di kejauhan, Gunung Ganang berdiri gagah, seolah-olah melindungi lembah yang damai ini. Setiap hentian membuka kisah baharu, jambatan Gongnong yang kukuh berdiri sejak zaman dahulu, pokok beringin yang rimbun dan penuh misteri, Julongtan yang tenang, dan gunung bulan yang seolah-olah memeluk langit. Kami sempat berhenti, turun sebentar, ambil gambar, dan tarik nafas panjang. Tenang. Indah. Terasa kecil di tengah kebesaran alam ini. Bagi yang ingin lebih memahami sejarah dan kisah di sebalik lokasi-lokasi ini, pemandu tempatan juga disediakan, membolehkan kami menikmati perjalanan tanpa rasa bimbang. Gabungan gaya vintage sidecar, lanskap semula jadi yang mengasyikkan, dan cerita-cerita tempatan yang hidup, semuanya menjadikan pengalaman ini bukan sahaja Instagram-worthy, tetapi juga kenangan yang melekat dalam hati. Perjalanan kami diteruskan ke satu lagi permata agung Guilin Yinxian, atau lebih dikenali sebagai Silver Cave. Terletak di Kaunti Lipu, gua ini bukan sekadar destinasi pelancongan, ia adalah sebuah mahakarya semula jadi yang menyingkap keagungan lanskap kars yang berusia jutaan tahun. Melangkah masuk ke dalam gua ini bagaikan membuka pintu ke alam fantasi, dunia bawah tanah yang sepi, sejuk dan memukau seolah-olah di luar sempadan realiti. Gua ini dibahagikan kepada 3 aras, atas, tengah dan bawah. Okey, sekarang saya berada di Silver Cave. Dengan laluan sepanjang hampir 2 km yang membawa kami merentasi lorong-lorong penuh keajaiban dan ketenangan abadi. Formasi stalaktit dan stalagmit yang terbentuk ribuan tahun lamanya hadir dalam pelbagai rupa dan gaya. Ada yang menjelma seperti air terjun perak, mengalir halus dari siling gua. Ada pula membentuk tiang-tiang jade yang gah menjulang, seolah-olah menyokong langit gua yang diam. Semuanya diterangi cahaya berwarna-warni yang dipasang dengan penuh seni, mencipta pemandangan seperti sebuah istana kristal yang tersembunyi jauh di perut bumi. Golden Key, tuan-tuan. Lebih mengasyikkan, aliran sungai bawah tanah yang tenang melintasi gua ini menambahkan lagi aura mistik. Ia seperti nadi halus yang menghidupkan seluruh ruang, menjadikan alam ini bukan sahaja hidup, malah seolah-olah berbisik kepada setiap jiwa yang melintasinya. Di dalam gua ini kita boleh lihat terdapatnya rupa bentuk seperti obo-obo. Tuan-tuan, macam obo-obo. Rupa bentuk dia. Setiap langkah kami disambut dengan babak-babak baharu yang tidak pernah dijangka. Ada formasi batu yang menyerupai obor-obor bercahaya, terapung megah dalam limpahan cahaya. Dinding-dinding pula dihiasi ukiran semula jadi menyerupai wang shilling kuno, dibentuk perlahan-lahan oleh kelembapan dan masa, hasil tangan halus ciptaan alam yang tiada tandingan. Pencahayaan strategik yang digunakan bukan sahaja menerangi laluan, tetapi menghidupkan setiap lekuk dan sudut, menjadikan gua ini seolah-olah galeri seni bercahaya, misteri dan penuh keindahan spiritual. Kami tidak melepaskan peluang merakam setiap detik dan sudut.
Di sini, setiap lorong bercerita. Setiap batu seakan hidup, memanggil, mengundang rasa takjub yang sukar digambarkan dengan kata-kata. Antara tarikan paling menakjubkan termasuklah air terjun tertutup salji, seakan-akan beku dalam masa, dan skrin batu muzik yang bergema dengan getaran keindahan yang unik. Gua ini bukan sekadar destinasi. Ia adalah syurga buat pencinta geologi, fotografi dan pencari keajaiban dunia. Silver Cave bukan hanya sebuah gua, ia adalah pameran alam semesta, tempat di mana seni, sains dan keajaiban bertemu. Ia membuatkan kita merenung betapa kecilnya kita di hadapan keagungan ciptaan Tuhan yang abadi. Okay, mari kita. Kita melaki pula, tadi kita menurun, sekarang kita naik lah. Okey. Jadi kita sampai di tempat di mana terdapatnya jualan-jualan, walaupun dalam dua Silver Cave ni pun ada jual-jualan. Ada cerita hati. Dah habis lah kerja trip. Bila tu dah sampai tempat souvenir ni. Okay, oleh tu siapa yang berminat tak boleh belilah. Sebelum kita sampai ke atas dah ada penjualan dah. Selepas seharian meneroka keajaiban alam Guilin, dari laluan indah di Yulong River, panorama kars yang menakjubkan, hinggalah ke dunia kristal bawah tanah di Gua Yinxian, kami singgah untuk mengisi tenaga di sebuah restoran halal yang terletak di tengah-tengah Yangshuo. Restoran ini mungkin kelihatan sederhana dari luar, namun di dalamnya tersembunyi cita rasa yang kaya dengan budaya. Hidangan tradisional masyarakat tempatan disediakan mengikut cara penyediaan halal, membolehkan kami menjamu selera dengan tenang dan penuh rasa syukur. Namun malam kami belum berakhir. Usai makan malam, satu pengalaman magis sedang menanti. Okay, sekarang ni kita berada di Impression Sanji Liu. Kita akan menonton teater arahan Zhang Yimou. Tak berapa ramainya orang yang menonton. Di tebing tenang Sungai Li, dengan siluet 12 puncak kars sebagai latar, kami melangkah ke dalam dimensi seni dan budaya menyaksikan teater terbuka berskala mega, Impressions Liu Sanji. Pementasan ini bukan sekadar persembahan. Ia adalah karya agung yang menggabungkan lebih 600 penari, pencahayaan dramatik, alunan muzik etnik, dan gerak tari yang berpadu dengan elemen semula jadi. Sungai menjadi pentas, langit menjadi latar, dan gunung ganang menjadi saksi, menjadikan pengalaman ini luar biasa dalam setiap sudut pandang. Para penonton pula disambut di sebuah stadium terbuka berkapasiti 5,000 tempat duduk, terletak di sebuah pulau di tengah sungai, memberikan pandangan 360 darjah yang menakjubkan. Gabungan elemen muzik, tarian, cahaya dramatik dan keindahan alam semula jadi menjadikan persembahan ini sebagai satu pengalaman sinematik yang hidup. Ia diarahkan oleh pengarah tersohor Zhang Yimou, tokoh kreatif di sebalik majlis pembukaan Sukan Olimpik Beijing 2008. Kisah yang dipentaskan diilhamkan daripada legenda masyarakat etnik Zhuang, kumpulan etnik kedua terbesar di China. Mengangkat watak Liu Sanji, seorang gadis yang memiliki suara emas. Kisah ini mengisahkan tentang cintanya yang teruji apabila dia diculik oleh panglima perang yang ingin memilikinya. Namun cinta sejati menang apabila kekasihnya berjaya menyelamatkannya, lalu mereka hidup bahagia bersama. Impressions Liu Sanji bukan sekadar persembahan. Ia adalah perayaan warisan, budaya dan keindahan visual yang menyentuh hati, menandakan penutup hari kami di Guilin dengan cara paling mengagumkan. Selepas selesai menyaksikan teater hebat arahan Zhang Yimou yang syarat dengan kisah budaya serta visual yang memukau dan menyentuh jiwa,
Malam itu kami akhiri dengan aktiviti membeli belah di Dexy Street Shopping Plaza. Dexy Street menjadi lokasi paling sesuai untuk membeli buah tangan, kraft tangan, aksesori tempatan dan makanan ringan. Suasananya meriah, penuh warna-warni dan semangat pelancongan yang hidup walaupun malam semakin larut. Setelah seharian menikmati pelbagai aktiviti, kami kembali ke New West Street Regent Hotel untuk berehat sebelum bertolak pulang ke Guilin keesokan harinya.